Pada penonton-penonton kaki wayang, okey, yang selalu cakap Malaysia asyik buat cerita yang sama, asyik buat cerita gangster balik-balik, asyik buat cerita macam tu balik-balik. Okey, saya rasa lah filem Tiket Sahala ni merupakan satu filem yang ada kelainan. Sebab tu korang semua kena datang panggung dan tengok cerita ni. Sebab saya rasa Malaysia ni sangat mengidolakan K-drama, teris K-pop kan. Tapi buat pertama kalinya filem ini kita akan melihat sisi gelap Korea. Bukan oppa, bukan sarang hair, bukan... dia lain. Dia sisi lain Korea yang selama ini kita hanya nampak indah-indah, tapi sebenarnya di sebalik keindahan itu ada sisi gelap juga. Jadi korang kena datang ramai-ramai, support, sebab kalau korang minta kelainan, kami beri kelainan, tapi kalau korang tak support, memang tak dapatlah nak buat kelainan lepas ni. Do what you tell me to do. Kita tak boleh berhenti sekarang.